Assalamualaikum. Okey, kat sini ada untuk saraf, bagi tangan kita boleh buka, tutup, buka, tutup balik. Dan dia ni ada masa juga untuk lajukan, lahankan dan kuatkan. Ini masanya. Sis buat nombor 1 dulu. Sebab nak cuba dulu. Okey. Bismillah. Bagusnya untuk yang ada saraf. Pulihkan kita punya saraf balik. Okey, korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng. Sis Nurul. Assalamualaikum.